Kadang-kadang berani berhenti tu lebih penting daripada berani bertahan. Ramai usahawan ni dia rugi besar bukan sebab dia tak kuat, tapi sebab dia terlalu sayang benda yang patut dia lepaskan awal-awal lagi. Saya tahu anda sayang produk tu, sayang tim tu, sayang nama bisnes tu, sayang idea yang dah lama kita bina. Tapi saya nak tanya satu soalan jujur. Berapa lama lagi anda nak bertahan dengan benda yang hari-hari anda buat rugi? Makan duit, makan masa, makan mental. Ramai usahawan lingkup bukan sebab tak pandai, tapi sebab terlalu keras kepala. Tak nak lepaskan walaupun dah jelas benda tu tak jalan. Tanda-tanda dah sampai masa untuk cut loss. Satu, dah lebih 6 bulan produk tu tak jalan walaupun dah tukar pelbagai strategi. 2, dah habis ribuan ringgit tapi tak pernah balik modal. 3, bila fikir je pasal projek tu ataupun pasal bisnes tu, kita rasa lemah dan tertekan. Dan yang keempat, bisnes tu buat kita makin jauh dengan Allah, makin lalai, makin tak tenang. Cut loss ni bukan tanda kita kalah. Cut loss tu tanda kita bijak berhenti sebelum merebah. Lepaskan dengan tenang, bukan dengan marah. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan orang. Cuma angkat tangan dan berdoa. Ya Allah, jika ini bukan jalan terbaik untuk aku, maka tenangkan hati aku untuk lepaskan dan beri aku jalan yang lebih baik. Kadang-kadang yang halang rezeki baru ni bukan pesaing, bukan ekonomi, bukan customer, tapi ego kita sendiri. Follow saya setiap hari untuk belajar cara berniaga dengan waras, bukan semata-mata dengan emosi. Dan kalau anda kenal kawan-kawan bisnes yang masih bertahan dalam bisnes yang memakan diri, tolong share post ni kepada mereka. Mungkin dia perlukan ayat ini untuk kuatkan diri dan lepaskan dengan reda. Esok saya nak share belajar dari kegagalan. Contoh usahawan yang pernah jatuh tapi kembali berdiri lebih kuat.